Okay, dah record lah. Boleh start dulu. Ya. Showroom ni malam memang ada orang ke apa? Tak ada, kau tengok hari ni berapa bulan. 31 hari bulan. Habis yang tadi Mama ya? Itu buat register tu. Oh, register. Ya, hari ni last day kan, rebate. Oh, okey. Customer aku tadi pun last minute. Tak asal dia kelang kabut nak register 31 hari bulan tak? Sebab nak sale tu bulan ni? Ya, sale tu bulan ni tu satu. Sale tu masuk bulan depan, aku tak kisah pun. KPI dia orang tak lepas lagi lah. KPI dia orang tak lepas, aku tak kisah pun. KPI aku dah lepas. Yang aku kisah. Itulah. Yang dia orang ni macam kelang kabut sale sebab KPI dia orang. Tapi yang aku kisah tu rebate tu. Rebate kan rebate bulan ni lah. Kalau submit 31. Ya, 31 kira rebate bulan 3 lah. Kalau aku register besok, bulan 4 mat. Kalau tak ada rebate macam mana? Kalau rebate janji 6,000 tiba-tiba 1,000 je rebate. Tiba-tiba 1,000. Oi gila. Kau tak bising customer. Okey, faham. So kena buat sale awal bulan lah. Ya lah, tapi kau tengok hari tu raya macam mana. Tak pernah aku total bulan ni aku sempat deliver 13 lah. 13 unit this month. Okey, 13 unit. Tapi tengah bulan hari tu aku dah deliver 7 mat. Kau bayang kan? Sebab apa tau? Nak keluar sebelum raya punya pasal. Yalah semua nak dia sebelum raya. Normal tu kan. So awal bulan itu aku dah keluar. Tak, aku nak tanya kau kan. Klien kau yang datang sebelum raya itu. Datang terus bagi payslip ke apa semua, dah tak ada tanya-tanya. Biasa kan bertanya dulu. Itu dulu model ada ke tak, rebate berapa. Dia orang tanya rebate ke? Tanya sebab rebate? Dia orang punya concern memang rebate tau. Okey. Memang rebate. So bila rebate okey, dia orang pun okay, rebate okey terus bagi payslip, bagi semua, bagi dokumen semua. Kau bayangkan CVRS rebate orang selalu cakap macam hujung tahun rebate tinggi bla bla bla. Yalah biasa hujung tahun je tinggi. Okey. Hari tu bulan 12 tahun lepas rebate 8,000. Itu pun orang dah beli gila babi lah. CVRS. Yalah 8,000 tinggi. Pun orang dah beli gila babi lah kan. Tapi bulan 3 11,000. Macam mana pula? Lagi tinggi. Sebab tu. Tapi bulan 3. Sebab raya kot. Dia dia sebab raya tu satu. Satu lagi aku rasa memang nak push lah. Dia sebab raya tu kira sebab yang besar. So jadinya rebate daripada 8,000 hujung tahun. Kau bayang ke lah. Bulan 3 dia boleh bagi 11,000. Maksudnya memang dia nak push kau lah. Dia nak push kau. So convincing lah. Tapi itulah dia sekaligus reason yang orang macam beli kereta hujung tahun lah, rebate tinggi. Tak valid lah. Ada je bulan 3 tiba-tiba dapat 11,000. Tiba-tiba 11,000. Hujung tahun dapat 8,000. Kau tengok contoh tapi aku nak tanya bulan 3 tu model 2026 ke? 2026. So memang model baru. Itu untungnya beli kereta awal tahun mat. Yalah normal. Sebab paling teruk pun kereta kau bulan 1 punya. Kalau kau beli kereta bulan 10, kereta tu boleh jadi bulan 1 punya. Kau faham tak? Maksudnya tak faham. Okey, dia masih kereta tu masih tahun 2026. Okey. Tapi kau beli bulan 10, kereta tu boleh jadi bulan 1 punya. Okey. Kalau kau beli awal tahun 2026 bulan 3, paling teruk kereta tu bulan 1 punya. So beza dia 2-3 bulan je. So kau faham tak dia punya time frame tu? So jadi faham. Beli awal tahun ni kalau kau dapat rebate yang macam bulan 3 ni, bulan lepas ni. Okey, aku nak tanya kilang kan. Keluar kereta tak kisahlah apa brand pun kan. Macam Honda kan. Dia memang awal tahun tu dia keluarkan banyak ikut target dia ke ataupun ikut order juga daripada pelanggan? Dia Honda. Kalau Honda sekarang ni apa-apa model pun kita tak ada sampai waiting list. Cumanya dia ada situasi yang macam bulan ni rebate tinggi, so orang beli banyak, kereta start limit tau. Itu ada. Tapi waiting list tak ada lah. Tapi menjawab pada soalan kau, kalau kata dia orang punya production tu ikut batch by batch ke atau booking ke, tak, aku pun tak pasti. Tapi aku rasa lah dia orang sendiri ada dia orang punya production punya bukan target, dia punya production punya, aku rasa
yelah macam target juga aku KPI kan. Dia orang kena produce at least macam mungkin 100,000 unit contoh lah. Aku tak tahulah berapa numbers yang tepatnya kan. Tapi aku rasa macam tu lah. Sebab tu lah. Tapi sebab tu bila kata ada kereta yang macam dah start short kan, dah start macam kurang lah, dah start kurang bukan kurang, dah start ramai beli, dia orang akan fokus kat situ. Akan produce kereta yang perlukan production banyak tau. Okey, maksudnya stok ada, cuma kalau SKU tu contohlah color orange lah. Kalau orange tu laju, automatic SQ dia orang pun kena buat laju lah. Factory tu memang fokus orange lah. Mesti lah, kalau tak lah. rugi lah. Demand ada ni. Kau tak boleh supply kan. Rugi lah. Tapi ada juga situasi macam contohlah color orange, tak ada demand. Buat apa dia orang nak buat color orange banyak-banyak? Baik dia buat color yang memang orang memang minat kan. Kalau dia orang adalah numbers data aku macam contohlah KD kan. Dekat factory kat Malaysia. Dia datang, dia buat, dia color tu time itulah macam stok tu habis baru dia color body tu ke memang dia orang buat color siap-siap dulu baru pasang. Aku rasa chassis body kereta tu aku rasa lah dah siap semua baru dia orang akan buat color. Sebab kalau nak kata dia orang color part by part rasa macam takkan lah kan. Aku rasa mungkin dia orang sekali. Tapi kalau sekali jalan buat pelik pula kan. Nanti ada part yang kat dalam macam tak kena pula. Itulah aku macam color SKU banyak weh. Sampai 5, 6. Lepas tu pula contohlah tahun ni, tahun depan dah color lain lah. Dah tak sama dengan color tahun lepas. Betul. Sebab kalau kau tengok macam color merah yang ada dekat Honda sekarang ni pun kan. Color merah yang ada dekat Honda sekarang bukan color yang sama macam 3 tahun lepas punya color. Apa merah apa nama dia sekarang ni? Sekarang ni Ignite apa? Ignite Red. Dulu punya color merah dia cerah sikit kan? Dia pekat sikit. Apa? Ruby bukan? Bukan. Dia bukan platinum. Tapi dia something macam tu lah. Macam P something red. Macam tu lah. Yelah sebab aku tengok yang sebelum ni punya merah tu betul-betul merah. Ya, kalau kau letak sebelah-sebelah nampak kau akan nampak lah kenapa Honda buat merah yang baru ni. Sebab merah yang baru ni dia lagi naik color dia. Merah yang lama tu aku tak tahu lah. Pada aku merah yang lama dulu tu dia macam kusam sikit lah. Dia macam color dia macam jatuh sikit lah. Yang baru ni lagi naik lah. Cerita pasal rebate tadi kan Mat kan, by the way kan. Ada je macam kau tengok bulan 2 bulan 2 rebate untuk Civic 5,000 tau. Kalau orang tanya macam rebate bulan depan berapa abang? Aku pun tak tahu macam mana nak jawab. Kalau aku tahu rebate bulan depan iaitu bulan ni adalah 11,000. Of course aku akan bagi tahu brother macam bang register lagi bang. Kita depan register 1 hari bulan. Ya. Sebab rebate dia 11,000. Ya baik aku bagi tahu dia kan. Asal aku tak bagi tahu bukan masuk poket aku pun. So biasanya ada lah customer aku macam bulan dia beli tu rebate 5,000. Tengok-tengok bulan depan 11,000. Kadang dia cakap tak bagi tahu saya bang. Aku macam bang, kalau saya boleh bagi tahu kan, saya dah bagi tahu dah. Masalah saya pun tak tahu. Aku tak tahu. Aku rasa benda ni ada pro and con. Macam contohlah, kenapa hujung tahun dia punya rebate tu tinggi sebab benda tu model 2025. So bila masuk tahun baru je resale value pun dah drop dah. Padahal baru pakai sebulan 2. Betul. So dia ada pro and con lah. Yang kat sini untung dia kat rebate. Kat sini untung dia dekat resale value lama lagi. Lagi satu kalau beli awal tahun, untung dia kereta panas-panas lagi. Yelah kan. Kereta kita tahu dah ini memang baru keluar kilang punya. Baru keluar kilang punya. Ada macam seorang brother aku customer aku bulan lepas kan. Rebate bulan ni kan tinggi kan. So dia adalah PM aku macam, tinggi rebate bulan ni. Dia cakap, lepas tu aku macam, ya bang, tinggi lah. Sorry lah bang, saya pun tak tahu kan. Aku cakap macam tu lah kan. Tapi brother tu aku respect lah. Kau tahu dia jawab apa? Tak apa bro, saya memang tak kisah. Saya nak kereta baru. Dia cakap macam tu. Lepas dia cakap macam tu, barulah aku terfikir tadi tu. Macam, maksudnya, bukan semua orang beli sebab rebate. Yelah ada orang dia nak kereta baru. Dia mementingkan kereta tu, memanglah kereta tu baru. Tapi bila production date yelah. Tapi aku pelik dia sebab dia ada yang aku tak tahu dia jenis kalau ikut brand punya psikologi dia ada
yang jenis jadilah beberapa colour yang aku belajar. Macam jenis merah ni, dia nak tahu, kena tahu detail tau. Siap macam production ni apa semua. Kadang-kadang benda tu kita rasa macam okey lah, memanglah production apa semua, tapi tak ada, tak apalah, still kita bau. Tapi kenapa dia orang still nak tahu production bila, dia jual bila? itulah, since aku dah jumpa macam customer kan, aku realise yang aku tak boleh sewenang-wenangnya ambil mudah. Ada customer yang sampai tahap dia nak tengok mana shipping mark kereta ni, shipping mark yang dia orang lekat kat kereta bila date dia keluar daripada kilang, dia orang nak tengok yang tu tau. Dia orang nak pastikan betul-betul betul ke? Ya, sebagai SA, aku boleh condemn kat dia. Asal aku nak condemn dia pula? Yalah, dia ada hak. Dia ada hak dia. Dia beli kereta kot. Harga kereta dia 150,000 bro. Takkan aku tak nak bagi dia tengok. Okey lah, fine lah bang, CP Mark aku letak kat gambar. Baru aku perasan macam kau, biasa kau deliver video-video kau yang aku tengok, kau mesti tunjuk okey nombor chassis kat sini. Ya. Ni apa semua kat sini kan. Ke sebab kau macam risau kan nanti kan macam anggap kau tipu ke apa? Bukan. Dia benda-benda tu, itu dia datang sekali lah sebenarnya. Cumanya yang aku nak tekankan, dia sebenarnya protokol. Standard procedure. Tapi even aku beli kereta pun, SA tu tak buat pun dekat aku. Yalah. Benda tu standard procedure. Sekejap. William. Benda tu standard procedure. Kalau aku beli, kalau kau beli kereta baru, SA kena tunjuk sebenarnya chassis nombor kereta tu. Kenapa faham. SA kena tunjuk kan? Bang, kereta baru kot, asal nak kena tunjuk sampai chassis nombor semua. Dia macam ni, kau tengok showroom punya besar macam ni. Okey. City Hatchback RS colour putih, ada berapa unit? Dekat showroom aku lebih daripada 10 unit. Macam mana kalau aku Tersilap. tertukar? Okey, itu. Colour putih, kereta sama, spek sama, tertukar dengan member aku. Member aku dapat aku punya, aku dapat yang member aku punya. Lagi-lagi dapat kereta yang hot pula, yang colour hot kan. Okey lah, colour sama, apa lah. Apa lah, colour sama okey kan. Kau tunggulah nanti time lah. dia akan ada lah. isu dia. Sangkut dengan JPJ apa semua kan. Kau kena apa ni, kena cop kereta clone, kau nak cakap apa? Kan. Sebab tu SA kena tunjuk benda ni. Punyalah benda ni tak dititik beratkan. Even aku sendiri beli kereta pun, dia orang tak tunjuk benda ni. Yalah, sebab aku beli kereta pun aku pun tak tahu ada chassis number. Kita YouTube sendiri kan. Oh, belah sini. Kita belanda kena YouTube kan. Gampang betul lah. Tapi itulah aku realise macam, since aku tak suka benda tu, so aku tak buat lah macam tu. Aku taklah macam hang tunjuk cincai lah kan. Aku tak nak cincai sebab aku value lah. Kau bayangkan satu kereta ni, kita SA memang kita dah handle berapa puluh biji kereta kan. Kita contoh City RS je pun 100k kan. 100k bagi kau yang dah biasa uruskan transaction jual beli kereta. Bagi orang tu, ini adalah kereta pertama dia. Ini adalah kereta impian dia. Betul. Ini adalah kereta untuk mak dia. Sebab kita tak tahu story klien tu. Maybe dia dah 20 tahun simpan duit. Ya. Kau kena appreciate every single customer yang datang, every single delivery yang kau buat, kau kena appreciate, kau kena buat betul-betul. Make sure kereta tu memang dia punya dalam perfect condition, baru kau boleh deliver. Betul-betul. Itu pada pandangan aku lah. Tapi macam aku cakap tadi ada SA memang dia orang tak buat. Aku pun kena. Aku nak tanya benda ni, soalan ni sensitif sikit lah. Sebab kau dah buka pasal rebate jadi. Sebab rebate masa sebelum raya tu tinggi kan. So yang akan datang ni esok lah. Esok tak tahu lagi rebate berapa. Aku sangat confused kan. Aku tak tahu brand apa, tapi adalah SA. Macam contohlah dekat, kalau kita tengok dekat Facebook biasanya, iklan keluar, kita bagi rebate yang paling tinggi. Okey, aku tahu dah aku nak tanya apa. So maksudnya, of course lah kita sebagai klien macam aku beli kereta sendiri pun, kita survey dah cakap rebate. Kita sebenarnya tak tahu pasal rebate, tapi dah bila SA dah keluar yang ni macam ni. SA ni cakap rebate. ni. SA ni cakap rebate tinggi. SA ni cakap rebate tinggi. SA ni cakap interest paling rendah. Sebab aku rasa benda tu macam, itu marketing. Semua orang bebas untuk betul. Yelah, nak cakap dia berapa dia kan. macam ni. Konsep dia yang aku tak faham. Seorang ni SA bagi rebate contohlah 6,000. Paling-paling tinggi pun 8,000, 7,000 ataupun
Kalau dia bagi free gift banyak pun at least dalam 6,000. Terpulang lah free gift ke apa ke. So katalah dia letak 6,000 lah, dia kata rebate 6,000. Okey. Tiba-tiba ada satu SA ni, dia cakap, sebab aku pernah kena, klien aku cakap, oh yang SA ni bagi saya sampai 18,000. Bila aku fikir, aku sebagai SA, contoh aku SA, jual kereta, aku boleh bagi paling tinggi pun 8,000 Katalah ni. londe semua. Londe semua, Ambil habis semua 200 komisen. je contoh kan. Kita ambil upah hantar kereta je lah kan. Itu kira dah. Itu pun still kena top up lagi duit tau. Macam mana klien ni boleh cakap SA ni bagi 18,000? So, kenapa ada benda tu? Banyak dah kes je ni. Cuma tak viral je. Kau tunggu nanti lah, sebab sekarang ni dah makin gila orang promote kat TikTok bagai kan. Yalah. Kau tunggu nanti, aku rasa one fine day akan ada kes yang akan meletup pasal rebate ni. Macam tahun lepas, start from tahun lepas, Honda dah ban dah any marketing yang rebate yang kau promote tak sama dengan HQ bagi, kau akan kena ban. Dan ada pun SA dan dealer yang kena ban. Sebab aku tak tahu apa sebab dia, tapi itu Honda yang buat lah. Cuma pesanan aku lah, sebenarnya nothing is too good to be true. Contohlah, official Honda rebate kau buka dekat website 6,000. Takkanlah boleh dapat, ada SA boleh bagi kau 15,000. Itulah kata, kalau contohlah commission satu kereta, anggaplah tinggi lah 1,000 lah, kata 1,000 lah. Itu belum tolak kau bagi tiba dia nak diskaun lah, free gift bagai. Macam mana kau nak cover sampai 6,000, dia bagi 15,000, 9,000. Macam mana kau nak bagi? Logik pun dia macam tak terpaksa lah keluar duit poket sendiri untuk bagi klien tu. Katalah dia terpaksa keluar duit poket sendiri pun, SA keluar 1,000. Ke sebab nak ni, macam SA, KPI aku tak lepas, takut kena buang kerja ni. Ada juga. Selama tapi, lah, bagi lah. Itu aku nak cakap. Kau bayangkan, katalah dia keluar RM1,000 untuk bagi diskaun kat dia kan. Okey, aku tak dapat apa-apa lah, aku ambil unit je lah untuk tak nak kena buang kerja kan. Katalah bos aku pun, okey lah Muiz, kita buang lah margin company kita jual RM2,000. Okay, so total RM3,000. RM6,000 baru RM9,000. Itulah. Macam mana boleh sampai RM15,000? RM15,000. Sini aku bagi tahu kau, banyak kes yang macam ni kan. Ada customer aku yang datang, dia cakap, bang, saya tak tahu lah, saya punya kereta tak boleh nak keluar dah berapa lama kan. Aku cakap, berapa lama tunggu? Dah sebulan lah. Sebulan tunggu, aku macam pelik lah. Sebab paling laju, customer aku 5 hari dah boleh keluar. Hari Jumaat submit dokumen, hari paling-paling kalau kata lambat pun seminggu dah boleh keluar dah. Lambat. Ini sebulan tak boleh keluar. So aku pelik tau. Biasa lambat-lambat deliver lah, bukan keluar kan. Masalahnya dia cakap kat aku, aku ada tanya apa isu semua, aku nak siasat nak tahu apa masalah kan. Lepas tu dia forward dekat aku. Dia punya diskaun tu bapak tinggi kan. Okey. Lepas tu aku cakap, bro ada bayar apa-apa dah kat dia kan. Lepas tu dia cakap, saya dah bayar deposit. Lepas tu aku cakap, berapa bro bayar deposit? Standard lah RM1,000. Standard RM1,000? Mana ada booking standardized? Kau collect 300, 400, 500 pun boleh. Macam aku collect 100 je. Ini dia collect RM1,000. Dia masuk pula akaun personal. Mana ada kereta? Memang takkan ada kereta kau. Kalau akaun personal masuk 100, at least 100. Ini sampai 1,000. 1,000 dia dah raya dah lah, seronok dah lah dia kan. Buat apa dia nak? Okey, maksudnya boleh jadi dia bukan SA pun. Maybe scammer. Dia cakap 15,000 tapi booking tinggi. Ya, sekarang bahaya mat. Dia cakap dia SA lah apa bagai semua. Bila tanya semua orang boleh buat iklan kan? Ya, bila orang tanya showroom kat mana? Dia pun tak boleh jawab. Showroom kat mana? Kau faham tak? Aku pun pelik. Macam mana orang boleh confident sedangkan aku ada base dah 6 tahun, ada kad apa semua, memang authorized Honda punya SA pun. Susah nak dapat kes. Dia orang ni boleh buat scam-scam macam ni. Itu satu kes tau. Itu scam lah. Itu scam lah. Itu memang tegak scam lah kan. Ada juga yang memang SA, dia memang janji bulan bintang lah. Janji bulan bintang, kata free body kit apa semua. Okey lah, total rebate Honda Malaysia bagi RM10,000. Tapi since saya punya free gift ni ada body kit harga RM3,000. So total RM13,000. Contoh kan, RM13,000 apa bendanya. Kau RM3,000 tu kau claim harga Honda punya body kit.
Kau pergi tala pasang body kit kat luar, kau cakap kau pasang Honda punya, lepas tu kau cakap rebate kau RM13,000. Macam mana kan? So tak betul lah. Tak betul lah. So, Ada tak kes-kes yang dia kata okey rebate dia bagi tinggi. Macam tak masuk akalnya tinggi kan. Last dia minta deposit. Dia kira-kira contohlah dia kata okey klien ni nak 10% deposit. Okey, contohlah harga kereta tu RM100,000. Dia letak RM10,000. Oh, saya bagi rebate RM20,000. Kan? Tapi dekat loan, faham tak? Dekat loan klien tu aku faham. sebenarnya bukan RM90,000. Dia kata rebate tinggi, tapi sebenarnya dia buat pengiraan sebenarnya tak jujur. Kiraan dia tak betul. Ada je. Dia just sebut je rebate tinggi, tapi installment still macam biasa. Contoh berapa ramai contoh kan, kalau ada 10 orang nak beli Honda City RS, berapa ramai antara dia orang ni yang tahu harga sebenarnya RM99,900. Yalah. Aku tak rasa semua tahu harga dia RM99,900. Kalau SAA ni tiba-tiba cakap, oh harga dia RM109,900. Dia orang follow ke? Dapat dah pula ada name card, dah ada apa bagai semua kan. Dapat pula yang first time nak beli kereta, sebelum ni tak pernah ada kereta. Dia tanya dulu pula kan. Ni first car ke? First car. Okey, dia try dulu. Harga dia letak harga 109. Rebate dia katalah RM20,000. Padahal dia dah markup RM10,000. Rebate RM10,000 je. Okey. So harga sebenarnya RM99. Dia cakap bila orang tanya harga RM109. Sebab tu aku tanya tadi, antara semua 10 orang yang nak beli City RS ni, berapa orang je tahu harga sebenarnya RM99,900? Betul. Even kalau okey bang, saya nak tengok price list. Price list pun boleh edit. Bubuh RM109,900. Kecuali orang tu dah survey, dah pergi website, kan? dah tengok dekat SQ punya, dan baru nak beli, baru cari agent. Itu cerita dia. Yang kena scam bukan orang yang survey, Mat. Bukan orang yang jenis tengok kan. Berapa harga betul dia, tak. Yang jenis kena survey ni memang tak berapa bijak. Kena pula tu nampak rebate RM20,000. SAA RM10,000 je. Gila kau, beza RM10,000 aku beli dengan SA ni. Nampak iklan rebate RM20,000. Dia tengok itu je. Dia tak tahu pun harga kereta berapa. Ya, betul kan. Sebab tu kalau kau tengok insurans berapa, belum kita insurans lagi. Belum cerita, insurans lagi jahat tu. Cakap harga ni sebenarnya harga tu padahal insurans harga murah. Dia letak harga tinggi, dia kata saya bayarkan insurans. Sebab tu nak deal, pastikan authorize Honda punya SA lah. Kalau kau deal lagi satu kes yang broker ni, kau beli kereta, sebenarnya pasal broker kan, kau beli kereta dengan Honda, kau dah ada orang tengah dah, SA lah, yang menguruskan urusan jual beli kau. Okey, itu memang Honda yang hire dia untuk uruskan urusan jual beli. Kau bayangkan di antara SA dengan customer tu, ada broker pula. Berapa banyak orang sebelum kau sampai ke Honda ni kan. Tapi broker ni kalau contohlah apa-apa, kalau contohlah dia transfer kat broker ni hilang lari, memang tak bertanggungjawab company kan. Asal tak ada pula kes macam tu, memang tak bertanggungjawab. Kau tahu customer aku bulan lepas kena scam. Ada. Beli tak apa, tak nak mention brand lah, tapi kereta Jepun lah. Masuk booking bro 600. Tunggu tahu berapa bulan ni tunggu. Aku tahu kereta tu kereta panas, memang waiting list, aku tahu kereta tu, aku pun minat. 9 bulan tunggu tak ada kereta. Aku cakap bro, teruk sangat 9 bulan. Kalau bini kau mengandung dah beranak dah, aku cakap kan, ini suspicious ni kan. Masuk kat mana booking 600, account personal. Itu aku cakap, aku jadi SA ni dah macam jadi detektif tau. Aku siap-siap account personal. Aku cakap bro, mana boleh bayar account personal bro. Tapi bagi aku kalau lah still account personal, kalau 100 okey, at least macam derma 100 lah. Kalau kau iklan kau dapat pahala kan. Aku faham lah maksud kau. Tapi cerita dia ini dah sampai 600, 1000. Cerita dia sekarang ni, first of all kita start dengan jangan transfer account personal. Kau faham tak? Unless kalau bang tolong pasangkan tinted, bang tolong ni, bang tolong ni, itu mungkin lah kau nak bayar servis dia tu mungkin lah. Tapi down payment, kalau down payment booking kau masuk account personal lah. Macam mana kan? Memang tak logik lah. So brother tu sampai nak buat report, nak claim RM600 dia. Yang brother tu daripada sehari ke seminggu, daripada seminggu ke sebulan
Itu yang jadi 9 bulan tu. Habis dia buat report tak? Aku tak tahu. Aku tak tanya dia latest update sebab itu delivery aku tak sempat buat. Tapi kau jual kereta kat dia? Dia tukar daripada kereta tu kepada CVRS. Settle bro, 2 minggu je. Oh, keluar CV lah. Aku tanya dia, okey lah deal semua kan? Ada transfer account personal tak? Tak ada. Mana ada transfer account personal? Dia bayar pun tu, dia bayar kat situ. Dekat cashier tu. Aku cakap, bro datang sini bayar kat cashier tu. Aku cakap, dia datang bayar 10,000. Yalah, kecuali dia nak body kit ke apa ke, benda-benda luar lah. Bukan booking lah. Bukan booking lah. Booking ke down payment tu aku cakap dia, bro datang sini bro bayar kat cashier tu. Dia bayar kat cashier tu, balik dapat receipt lah. Settle. Okay. Sekejap aku tengok record. 25 minit Mat. Boleh lah sikit lagi. Okey, aku nak tanya sikit pasal loan lah kan. Ini antara soalan-soalan ataupun dia sama macam rumah agak tau. Dia sebenarnya loan 9 tahun ni kan. Dia sebenarnya dia membantu ke sebenarnya perangkap sebenarnya? Faham tak? Dia sebab dia loan tu 9 tahun. Kereta tu kadang-kadang yalah 5 tahun pun dah nampak macam banyak kan? Uzur lah, banyak benda nak kena tukar. Tapi loan 9 tahun tau. Aku jawab daripada dia ada dua perspektif lah. Kalau aku nak cakap dia perangkap, tak fair. Tak fair juga. Ada orang yang dia cuma mampu 9 tahun je. Kau faham tak? Faham. So dia ada dua situasi. Kalau kita cakap pasal mampu kan, mampu orang lebih mesra poket mesti dah 9 tahun. Dan apa ni, majoriti orang bukannya orang kaya, bukan orang yang memang, kau faham tak, yang banyak duit kan. So memang 9 tahun ni kira mesra poket lah. Itu satu. Yang kedua, apa soalan kau tadi? Yelah, sebab loan tu 9 tahun. Dia membantu user ke atau sebenarnya macam perangkat, sebab kereta ni kita tahu 5 tahun dah banyak nak kena tukar duit. Kadang-kadang orang tu macam duit untuk bayar kereta bulan-bulan tu ada. Tapi nak tukar spare part apa semua lepas rosak tu, lepas 6 tahun, 7 tahun tu dah tak ada. Tapi loan ada lagi 2 tahun ni nak kena bayar. Ya, pada aku siapa-siapa yang beli kereta dan dia boleh consider untuk buat loan 7 tahun atau 5 tahun, itu sebenarnya privilege. Maksudnya dia bukan orang biasa-biasa lah. Maksudnya dia boleh consider 7 tahun 5 tahun tu, maksudnya dia orang masyhur lah. Kau faham tak? Dia ni bukannya orang biasa yang kebiasaan orang beli kereta lah. Dan orang yang buat 7 tahun 5 tahun ni, installment dia akan sama dengan orang 9 tahun. Kau tahu macam mana? Sepatutnya lagi tinggi lah. Lagi tinggi lah. Okay. Down payment bro, dia mesti top up 20-30 ribunya. Sebab tu aku cakap yang consider 7 tahun. Dia privilege sebenarnya. Once kau boleh consider 7 tahun, maksudnya kau bukan orang biasa lah. Sama dengan rumah. Kalau kau boleh consider 30 tahun, 25 tahun, maksudnya kau masyuk lah. Ini lagi satu aku nak tanya. Sekarang ni aku tengok banyak orang iklankan boleh full loan. Memang macam tak bagi option dekat customer letak deposit. Betul. Full loan. Okey, abang full loan je bang, tak payah letak deposit. Dia punya tahap full loan tu kan. Sampai aku buat video, jangan masuk insurans dalam Roadtax dalam loan. Dia orang terkejut. Ada yang macam SA saya tak bagi tahu insurans dengan Roadtax tak payah masuk loan. Lepas tu aku cakap lah, yelah benda tu sebenarnya kita kena request lah. Dan kau full loan, kita akan full loan segala benda lah. Sebab tu aku video tu bukan aku menjual pun, aku bagi tahu je, sharing je kan. Kalau nak buat full loan, at least kau letaklah bayaran insurans. At least jangan full loan sekali insurans lah. Ya. Ini kau bayang contoh Honda CTRS color putih, RM400 surcharge, RM400 masuk loan sekali. Buat apa? Kau bayar je lah extra RM400 tu yang color putih tu. Tapi kenapa boleh macam tu? Sebab ada rebate tadi tu. Ada rebate lah apa. Itulah yang dia boleh tarik tu. Ya, ini yang aku kira aku macam memerangi tau benda ni tau. Kau kalau nak full loan boleh, tapi at least insurans tu bayar lah kan. Tapi kalau selain insurans apa? Insurans Roadtax RM90 pun masuk loan. RM90. Lagi? Surcharge color pun masuk loan. Surcharge color lah, itu company kalau ada extra kalau color merah, request color putih request. Okey.
Benda-benda macam tu, itulah antara bendanya. Oh yalah, kalau Tiga macam benda Tesla je. punya color lagi teruk, RM5,000. RM5,000. Tapi itu dah kira bukan kereta Bukan kebiasaan, kereta kebiasaan lah. Sebab Honda punya extra car Takkan RM5,000 tu nak masuk loan. kalau orang yang nak beli Tesla, takkan RM5,000 kau tak ada, bayar je lah RM5,000. Kereta dah Tesla Dah kan. kereta dah Tesla, kau bayar je lah RM5,000 kan, macam tu lah kan. So pada aku, kalau customer yang mesti datang, saya memang nak full loan, aku faham. Bukan even RM3,000, RM4,000 pun bukan semua orang ada, aku faham. So Yalah. kalau dia bagi tahu macam tu pun, aku just boleh advise, tapi still dia yang buat decision tu. Oh, maksudnya macam ni. Contohlah dia tanya kat engkau, kau just bagi tahu dulu, then kau bagi option lah, nak letak deposit ke. Lepas tu, bang, saya memang tak ada duit lah bang. Aku advise, aku bagi tahu. Full loan maksudnya, bila dia cakap full loan, okey bang, full loan maksudnya abang nak bayar insurans dengan road tax cash ke, ataupun abang nak masuk loan? Sebab kalau abang masuk loan, aku akan Rugi. cerita kat dia rugi lah. lah. Aku cerita kat dia lah rugi apa semua. Tapi still in the end dia yang akan Dia tak. decide. Sebab kita tak just orang. Kadang-kadang orang tu dah dapat kerja ni tapi tak ada kenderaan. Aku tak pernah judge orang. Jual Honda ni tak pernah aku nak judge orang. Sebab kalau kau cakap RM1,000 lebih je, contoh yang NCD 50% kan, RM1,000 lebih je bro, bayar lah. RM1,000 lebih pada engkau, pada dia dah sebulan gaji. Yelah, Contoh mana tahu kan. dia betul macam kerja ada, memang tengah tunggu duit ada masuk, tapi dia nak pakai kereta dulu kan. Mana tahu kan. Ya, betul. Kau tak boleh judge orang punya ni, walaupun yang apa, contohlah pasang body kit semua masuk dalam loan pun boleh. Ada je orang buat. Orang macam tu, Tapi dia tak bagi kisah aku- pasal beza RM1,000 RM2,000. Tapi bagi Dia aku tak bijak lah. Bagi aku, yelah, memang kalau kita sembang macam ni memang kita rasa tak bijak, tapi pada orang tu yang siap body kit tinted semua, pada dia, Okey, dia aku nak faham. convenient kereta yang keluar daripada showroom tu, dia terus pakai. Sebab dia tak ada masa nak spend 2-3 Aku jam faham. pasang tinted. Pun Dia- ada juga. Aku faham sebab aku pun kadang-kadang buat benda tu. Tapi bukan body kit lah, aku buat benda lain. Contoh, dia tak nak buang masa, dia sanggup bayar lebih sikit. At least semua siap. Semua Settle. siap, betul. Customer macam tu, dia value duit, tapi dia lebih value masa. Betul. Dia tak, aduh, nak kena pergi pasang tinta pula 5 jam tunggu. Betul, betul. Sebab tu yang datang servis kat Honda ni, kadang-kadang bukan dia orang pun yang bawa. Kadang-kadang ada yang ada punya driver bawa. Driver ke apa Sebab kau ke. kena spend time dekat showroom ni 2-3 jam tunggu. Baik dia orang Kadang-kadang buat suruh boleh. adik yang tak kerja lagi pergi hantar. Pergi settle kan servis kan. Sebab tu lah macam ada yang tak apa lah bro, siap terus lah semua. Saya datang ambil je lah. Malah fikir lah kan. Malah fikir lah. Sebab So maksudnya bukan nak cakap dia tak value duit, dia lebih value masa. Lebih value masa. So maksudnya orang kata dia benda yang susah bagi dia mungkin rezeki kat orang lain lah. Sebab Benda tu tu. orang cakap orang kaya, orang miskin kalau malas menyusahkan orang lain. Orang kena fikir pasal dia nak makan apa kan. Orang kaya kalau susah dia buka rezeki pada orang lain. Ya, orang kaya ni kalau malas tu jadi rezeki kat orang lain lah. Sebab tu nak malas, kaya tu. Dah kaya baru boleh malas. Baru boleh malas. Okey lah cakap tu. Okay lah.